Syukur Alhamdulillah, pada pagi ini saya berkesempatan untuk hadir dalam satu program seminar jelajah agro, iaitu berkaitan dengan peternakan di UiTM Tapah. Dan saya merakamkan simpahaga dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dapat menjayakan satu seminar yang begitu amat bermakna, khususnya kepada peternak-peternak di daerah Batang Padang ini sendiri. Dan sebenarnya jelajah agro ni kita telah dapat menyempurnakan, iaitu di segi jelajah agro pertanian, ternakan ikan air tawar, dan pada kali ini berkaitan peternakan lembu, kambing dan sebagainya. Dan harapan saya supaya melalui program ini akan memberikan impak yang terbaik, dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kepada peternak-peternak ini bagi mereka meneruskan usaha-usaha mereka untuk menjayakan dalam bidang peternakan ini. Dengan harapan itu selaras dengan matlamat dan amanat yang telah diberikan oleh Yang Amat Besar untuk kita dapat memtingkatkan sekurititi makanan, khususnya dalam ternakan pedaging, lembu dan sebagainya, dapat ditingkatkan dalam peringkat negeri Perak. Bekalan daging, ayam dan lain-lain keperluan untuk Hari Raya Aidilfitri insya-Allah mencukupi untuk rakyat di negeri Perak ini. Dan saya berharap supaya rakyat tidak bimbang dengan bekalan daging, ayam, telur dan sebagainya untuk keperluan masyarakat Islam, dan juga begitu kepada yang bukan Islam yang sentiasa menggunakan ayam, berkendakkan bekalan daging, ayam, telur dan sebagainya, memang mencukupi untuk rakyat negeri Perak.